Okey, kembali kita di Pod Maya. So bersama kita pada hari ni. Assalamualaikum bang. Saya Darwish. Fat. Okay, so boleh tak abang perkenalkan abang dari mana? Okey, nama saya Fat Zain. Saya asal daripada Melaka, memang lahir orang Melaka. Melaka Umur pure lah. Nak umur kat Umur biarlah rahsia. Memang Melaka pure lah. Memang lahir okay. Parents bukan orang Melaka lah. So kita panggil abang ni. Okay, so kalau tujuan utama yang kita tahu, abang bermain DJ, betul? Okay, so boleh tak saya nak tahu abang, bermain DJ ni susah tak? Nak kata susah tu pada diri sendiri. So maksudnya dia pengalaman lah. Ada jenis orang yang the first learner, dia senang kecap. Faham. So okay, kalau contohlah kita bagi, kalau last minute punya performance tu, macam mana abang nak react? Maybe kalau makian tu confirm ada kan. So kalau macam react tu means macam mana abang nak siapkan dia punya lagu, ataupun memang lagu dia dah memang siap? Macam mana? Selalu kalau normal macam untuk show macam ni, lagu random je. Lagu random. Tak ada playlist. Pada kita lah, ikut kata hati. Ikut kata hati. So maksudnya edit, bukan maksud, betul lah, maksudnya edit waktu abang kat pentas suka, ataupun on the way ke pentas tu buat atas pentas. Maksud dia live tu masa live tu buat je. So maksud random kat situ lah. Maksud dia masa sekarang ni kita kena follow the vibe. Tengok macam mana orang punya vibe macam mana. Just follow the flow macam tu. Okay, kalau contoh abang dah berapa lama dalam industri DJ lah? DJ. Kalau untuk DJ baru 4 tahun. Baru 4 tahun? Baru 4 tahun. Tapi kalau untuk dalam industri music, since daripada umur 3 tahun. Daripada kecil lagi lah. So okay, kalau sebelum abang bermain, abang panggil apa, DJ tu kan, abang main instrumen apa? Okay, masa umur 3 tahun tu, organ, keyboard. Keyboard? Okay. Lepas tu 12 tahun, start belajar main gitar. Masuk naik sekolah menengah, belajar percussion. Tengoklah. Ada tengok kalau rasa minat waktu macam ni macam minat kita ambil. So kira abang jenis yang terjah ya, tengok macam okey, on terus je, try je. Dia bukan nak terjah. Benda tu memang kita teringin nak main. So bila kita teringin nak main tu, kita belajar. Bukan belajar cincai-cincai. Kita memang betul-betul belajar. Faham. So kalau okey lah, sebab saya minat nak main gitar kan. Tapi itulah dia macam, kalau biasa saya akan main satu string je. Misalnya kalau ada satu atau dua string kan. Sebab saya jenis yang macam mana, saya nak belajar chord tu. So far yang saya tahu C je. C. Main C lah, main je tu kan. Tapi adalah keinginan nak main juga. Tapi agak-agak kalau bagi abang anggaran berapa lama untuk macam kita boleh main, kita bagi basic lah. Biasa orang akan banyak main dekat bahagian chorus kan. Lagu chorus tu. So agak-agak berapa lama baru boleh? Kalau betul-betul concentrate kan, dalam masa 2 minggu tu dah boleh catch dah semua tu. Kalau betul-betul lah. Tapi ada jenis yang dia slow. Kadang-kadang ada makan tahun. Faham? Depends lah. Saya rasa saya yang makan tahun tu. Sebab depends daripada masing-masing punya cara nak belajar. Faham? Sebab benda ni kalau kita nak belajar main muzik, kita benda pertama kita kena ada minat. Yelah, kalau tak ada minat macam lama-lama sakit lah, tak nak tu kan. Faham? Benda tu dia kena ada minat. Kalau minat tak ada pun susah kan. Betul, macam sama juga dia macam masa zaman-zaman kita budak semua kan. Masa kecil-kecil cita-cita kita apa? Nak jadi pemain bola. Biasa memang macam tu ke. Kecil-kecil ingat nak jadi pemain bola, lala jadi bidang lain kan. So biasa dia, kalau dia betul-betul minat and dapat support, of course memang boleh direct kan. Macam tu lah. Dia kalau minat dia senang belajar. Kita kena catch. So kalau macam DJ pula, kita apa panggil, kita masuk balik topik DJ tu pula. Okay, kalau macam contoh abang kata abang random kat atas tu, pernah ke kalau tiba-tiba masuk lagu, tiba-tiba lagu mana pula masuk? Pernah je lah. Tapi jangan kata salah masuk lagu.
Kan, pernah termatikan lagu pernah. So maksudnya macam mana abang nak cover balik benda tu? Kan tu. Tu kadang-kadang tengok keadaan lah. Kalau rasa macam pak tiba-tiba masuk lagu lain macam macam kena pula. So okey je lah. Kalau lagu tu kena okey lah kan. Habis kalau lagu tak kena macam, kalau lagu tak kena tu kan pandai-pandai lah. Dia selalu kalau lagu tak kena je nanti pandai-pandai lah swing. Swingkan jok. Tengok macam cari betul-betul part tu, part baru masuk lagi lagu yang betul. Tukar je lagu lain. Faham. Pandai-pandai swingkan dia punya roll je jok wheel tu, tukar je lagu lain. Stress abang main DJ? Stress tak? Tak ada, okey je. Dia tak adalah stress mana. Dia kira orang panggil macam santai, relax ke macam dia tengok pada masing-masing punya genre lah. Sebab macam ni genre ni sekarang yang aku main ni memang genre yang aku suka. Tahu memang ni lah. Memang faham? aku suka, so tak ada masalah bab tu. Tapi kalau genre yang macam yang kita tak minat, benda tu boleh jadi stres lah. Okay. Kalau berkenaan dengan minat tak minat, genre yang betul-betul menyusahkan abang lah kalau nak buat. Yang menyusah? Yang menyusahkan macam mana? Means like kalau macam kita ambil contoh genre, kalau rock tak pernah lagi orang buat DJ tak usah. Tak pernah lagi. Tak pernah. Kalau genre yang biasa akan ada dekat dalam orang akan buat DJ, yang betul-betul tak boleh masuk betul-betul tak boleh masuk macam techno ke dugem ke. Dugem ada lah. Yang tu memang sakit kepala lah sebab tu orang lain. Kalau orang lain yang betul minat duga jedak-jeduk tu boleh lah. Tapi mostly kalau duga memang tak boleh langsung lah. Sebab apa dia macam mana? Sebab saya suka dengan lagu dugem tu. Tapi macam cuma kita nak tahu macam mana dia edit apa semua. Memang dia menyusahkan diri ke macam mana? Dia jenis sebab dugem lagu tu banyak yang dia dah ciplak kan. Betul. Lagu yang banyak dia dah ciplak kan. Ada lagu yang dia rosak kan. Untuk kita yang main muzik ni kan, lagu tu dia dah rosak kan. Ada orang boleh terima kan. Ada orang jadi menyampah nak dengar. Faham. So benda tu tak boleh lah. Yelah sebab kalau kita ada dengar macam ni lagu santai, relax, tiba-tiba terus dugem. Macam kadang pelik juga. Macam contoh lagu raya. Lagu raya siapa lah, ada lah gitu saya dengar. Waktu tiba-tiba dia jadikan dugem itu. Macam ni tak relax tapi sedap. Kalau orang tu tak tahu lah kan. Sebab macam aku bila orang aku akan lebihkan pada original dia. Sebab kalau lagu tu original dia macam tu, aku nak macam tu je. Yelah, kadang ada orang dia lebih suka, dia macam contohlah dia minat lagu Sembilu. Macam pelik pula Sembilu buat DJ. Tak kena kan. Okay, ada lagu lain lah, lagu yang tiba-tiba orang tu suka lagu tu, tiba-tiba biasanya dia ada kira macam medley lah. Kalau DJ lah, depan dia terus sambung lain. Dia depend pada kita nak transition lah. Pada kita nak transition lagu tu. Kalau kita pandai transition lagu dia lah sedap. Dia kena lah. Kadang-kadang orang banyak main DJ. Kalau perasan orang main DJ banyak main lagu techno, EDM. Techno kan? Biasa techno lah. Techno, EDM. Okay. Sebab lagu-lagu macam tu dia senang nak masuk. Sebab dia main tempo dia memang sama, melodi. Dia naik turun macam tu. Tapi kalau untuk orang yang main EDM ke techno, bagi lagu yang genre yang bukan dia punya, dia jenis macam mana nak masukkan ni. Faham. Apa pun. Dia punya genre apa-apa pada yang kita yang familiar dengan melodi. So far kalau okey lah, kalau macam contoh abang daripada kecil memang orang dah kata dalam bidang muzik lah. So biasa family memang support ke ataupun macam memang daripada arwah ibu, memang dia memang family side dia memang main muzik. So tak ada masalah waktu lah. So lagi seronok anak dia boleh ni juga. Faham. Macam gitu best je tu. Dia sebab apa? Dia tahu susahnya main ke ataupun apa yang pekerjaan dia tu. Lepas tu tiba dia tengok anak dia dapat buat kan. Tu happy lah. Kadang ada orang dia punya mentality bila main muzik susah nak cari makan. Betul. So jadinya dia senang cerita, senang cari makan ke susah cari makan. Yang tu pada kita punya diri sendiri. Betul. Kalau kita rajin adalah hasil dia.
tak kisah apa-apa kerja pun tanya dia. Rajin mesti jadi ni. Tu kadang-kadang orang tanya, boleh ke cik makan dengan muzik? Boleh. Pada kita, kalau kita rajin buat benda tu, kita punya kerja sendiri. Kalau kita rajin cari, kita rajin approach, dapatlah apa hasil yang kita dapat. Dia sama macam yang tadi abang cakap pasal minat. Kalau tak ada minat, contohlah kalau kita beli, saya pernah beli macam ukulele. Berminat nak main, tengok ada orang main semua berminat awal-awal tu. Lepas tu dah lama-lama dah terbiar. So dia macam dah membazir juga kat situ kan. Beli pun pakai duit raya kalau tak silap itu. So dah membazir dah kat situ. Mana pergi benda lah tu masa saya kecil. Betul lah, dia sebenarnya memang ikut minat masing-masing lah. Dia kalau macam orang kata macam saya lebih macam sukan outdoor. Ataupun saya kalau lebih suka pun, saya lebih suka buat kerja outdoor daripada saya duduk diam menghadap laptop. Saya susah. Dia macam mana? Saya duduk menghadap laptop ke apa, saya akan jadi stres, serabut. Tapi kalau outdoor boleh relax, santai, boleh jalan semua. Tu saya okey. Penat belakang kiri dah. Dah tak fikir apa. Penat memang penat. Mengadu tetap mengadu, tapi kita tak rasa stres. Lepas tu boleh tak saya nak tahu abang punya apa, kalau DJ punya set tu panggil apa? Keyboard juga ke? Yang tu dia panggil DJ deck. DJ deck lah. DJ deck tu berapa abang spend? Yang pakai tadi. Abang dah ada berapa? Dah ada banyak ke? 4. Tapi 4-4 tu still gunakan lah. Paling termurah yang abang beli? Paling murah? Free lah. Free? Dapat? Free? Tukar je dengan gitar. Dia minta tukar gitar je. Gitar apa? Gitar akustik kan? Semi akustik. Gitar semi akustik. Dia punca dia aku dapat benda tu. Member aku nak jual. Aku tanya dia nak jual sebab apa? Dia cakap dia nak buat live main gitar. Aku ada simpan gitar banyak. Dia kira semata-mata nak jual tu sebab dia nak buat live dekat Bigo. Kan? So dia nak perlukan gitar yang boleh plug in. So kebetulan punya gitar banyak. Aku memang nak try DJ deck kan. So jadinya cakap dengan dia tak apa lah, kita tukar. Itulah. Dia bukan orang cakap apa nak pinjam. Dia tukar je. Tukar dia tukar suka sama suka. So okay, kalau ikut range harga lah yang abang kata abang sweat tu, berapa harga? Kalau tu yang tu murah. Yang tu kalau harga baru pun sekarang 300 je. 300? Dia apa, jenis yang kecil? Yang tu Hercules tu memang dia model lama. 300 swap dengan semi akustik. Semi akustik tu pun aku beli pun berapa je. Rasa 400-500 tak sampai? Gitar second lah. Second juga. Tapi kalau second semi akustik dia, pun dia punya harga dia lebih kurang aja lah. Cuma dia murah sikit je lah. Dia beza sikit kat situ lah. Tapi okey lah kalau macam tu. Tak, dia macam terfikir sebab semi akustik, lepas tu tukar dengan DJ deck punya biasa tu macam dia boleh sweat macam tu. Dia macam relax, santai betul ni. Yang DJ deck tu dia betul-betul basic lah. Betul macam beginner kan. Boleh. Kalau macam kita nak buat travel, lagi senang lah sebab dia apa, orang panggil apa, senang nak bawa pergi mana-mana tu semua. Kalau termahal pula ada ni. Yang ada abang bawa ni ke? Newmark NS7. Macam mana nama dia? Newmark. Yang tu berapa? Tu beli second 4,000. Second 4,000. Kalau harga market? Harga market dia masa dia mula-mula keluar dulu 12-13 ribu. Second orang tu jual 4,000. Kira jackpot juga lah. Ke dia ada masalah sikit ke? Dia model lama. Newmark tu dia keluar tahun 2012-13. Lebih kurang dalam 10 tahun. Dah 10 tahun macam tu lah. Lebih 11 tahun. So kalau kalau macam abang next ada plan nak beli deck baru ke macam mana? Ada. So targeted dia apa? Targeted DJ deck tu apa? Dia ada satu model dia Pioneer. Pioneer punya. Pioneer dia tu dia CDJ. Pioneer CDJ Next 2000 Nexus. Yang tu dia dah pakai pen drive lah.
Oh, dia cocok tu dalam tu boleh setting, bukan boleh setting, means ada monitor dia untuk setting kat situ. Dia sekali dengan dia punya mixer semua complete kan. Tapi boleh beli harga kereta lah. Myvi lah, harga Myvi 30. Yang tu boleh harga ke kereta Conti. Azia baru. Oh, Azia. Okey lah. Azia. Kira Azia means Rahmah dalam harga range orang cakap apa, kereta Malaysia lagi lah. Harga baru dia, dia depends. Kalau kadang ada harga yang harga Myvi baru. Kalau yang dia punya second tu harga Azia Rahmah. Second dia. Tapi harga second pun tapi pernah main lah benda tu. So dia apa panggil, menyenangkan sikit lah orang kata. Lagi pula basic abang dah ada. So senang dia lah. Besar. Oh, dia besar. Dia full size lah. Berat lah. Menyusahkan bawa juga lah tu. Dia kira kena bawa bag. Yang tu dia kena pakai flight case tu. Situ. Saya ada pernah nampak ada abang dia bawa besar. Ingat apa benda? Ingat macam lagi rumah bawa bag. Ingat dia macam Saya cakap bawa bag sebab dia nak nginap CD ke apa. Jangan lagi dia buka DJ punya deck tu. Benda tu. Saya rasa tapi tu saya tak ingat dia pioneer punya lah. Tu saya tak ingat. Tapi memang dia bawa apa macam case punya bosor gila. Lepas tu okay, kalau macam abang minat muzik kan, kalau next pula abang minat apa? Macam means kalau macam abang, kalau kita tahu abang cakap tadi abang pun daripada mula 3 tahun apa semua tu kan. Kalau macam selain daripada bidang muzik, abang ada minat apa-apa lagi ke? Buat design. Jual design? Oh, kira abang buat baju juga ke ataupun just design? Buat design tapi print untuk suka-suka. So untuk diri sendiri ke atau boleh nak jual juga? Nak jual tu tak ada kot. Sebab benda tu kita pun tak tahu macam mana kan. Tapi so far untuk pakai sendiri je lah. Tapi rajin lah buat design. So okay, kalau tiba-tiba ada orang request abang menjadi DJ, insyaAllah nama abang naik. So memang abang terpaksa jugalah buat baju semua kan. Nak kena tunggu ni. Nak kena tunggu ni baju semua. Tadi stiker saya dah dapat. Stiker dah ada. Lawa kan jawab ada stiker dia tadi. Stiker dah ada. Stiker pakai Illustrator tau. Illustrator? Design pakai Illustrator. Ya, lawa juga ni. Melaka Dub Hi-Fi. Korang tengok. Baru dapat tadi. Boleh ni tampal. So tadi saya macam mana abang tadi ada beberapa berkenaan dengan motor. So abang memang minat Vespa. Vespa tu memang minat lah. Pernah pakai kan. Pernah pakai dua model. DI200 dengan Super. So macam saya terfikir lah, kalau contohlah abang kata hari tu pula tadi nak pergi mana? Ya, event, ada satu event tu naik Vespa tu kan. Macam mana abang nak bawa deck tu? Deck tu tak apa, dia pun kalau dia portable letak dalam beg. Portable galas je lah. Basah belakang kat situ. Tak ada lah. Pakai beg biasa pun boleh. Kena alas lah, tak nak bagi dia patah. So kalau macam abang minat motor pula, macam ada atau apa cakap, mak atau ayah ke yang betul-betul minat motor juga ke, ataupun memang diri sendiri yang minat? Diri sendiri. Memang diri sendiri lah, ikut kawan lah. Tak ada. Tak, memang tiba-tiba tengok macam boleh cantik. Memang minat benda tu, memang minat pada zaman sekolah. So memang benda tu kita nak. Faham. Macam tu. Dia kadang kalau bidang pemotoran, bidang DJ semua, dia macam mana dia cakap, macam ada berkait sebenarnya. Macam ada orang, macam ada yang saya tahu adalah kawan seorang tu, dia minat motor, memang banyak lah dia buat. Tapi dalam masa sama dia suka DJ. Itulah dugem. So macam mana kau suka ni, tapi ni betul kau nak bagi masa lagi apa semua kan. Tu cakap tengok ada masa tengok. Kadang ada juga panggil DJ apa semua kan, dia panggil. Tapi biasa waktu tu dia dipanggil sebab macam cakap untuk event biasa-biasa je lah. Means macam orang panggil untuk event kahwin ke biasa kan. Tak apa, kita orang yang saja datang pergi rumah sewa apa semua, dia bawa tu lah. Speaker dah tu je cukup. Dah besar-besar tak boleh masak tu. So okay, kalau macam kita fikir, kalau abang next pula
untuk kata abang kata nak beli yang Pioneer punya tu kan, agak-agak memang dah ada target kan, memang dah ada saving lah tu. Saving tu ada je. Tengah tunggu orang cakap apa, harga betul-betul dah kena dengan hati baru ni lah. Tapi tak semua apa benda tu, kalau tu dapat check second pun okey je sebenarnya. Tapi jarang ada orang jual. Oh yelah, kadang sayang nak jual tu kan. Jarang. Melainkan kalau ada orang nak betul-betul dia jual sebab dia perlukan duit ke, dia nak jual urgent ke, ada hal lain ke, tu mungkin okey lah. Biasa kalau macam barang-barang tu, abang tengok kan di FB? Depends. Kadang-kadang ada dekat Carousel ke. Oh, dekat Carousel pun ada? Ada banyak. Oh, so memang dia adalah jual yang apa panggil, memang instrumen punya barang apa semua. Oh. So far kalau dekat Carousel tu dia macam mana, harga dia kira biasa ke ataupun boleh dengar lagi murah? Boleh dengar lagi. Boleh dengar lagi. Dia kalau boleh cakap reasonable lah untuk kita punya effort, okey. So dia still ikut harga macam cakap apa, orang yang jual kat luar jugalah. Tak ada, kadang ada lagi murah. Depends kadang ada condition dia tengok. Kalau ada orang dia jual condition elok kan, tapi dia jual harga murah, jackpot lah. Tu jackpot lah. Tapi kalau ada orang dia jual dia murah sebab ada rosak, payah juga. So kalau rosak pula, biasa abang yang akan macam cakap betulkan sendiri ke tau? Yang tu kena hantar kedai. Hantar kedai ke? Sebab benda tu dah main elektronik kan. Benda tu kita tak pandai nak repair. Biasa servis dia berapa? Servis balik. Harga beli dek baru ke? Lagi besar lagi mahal. Kadang-kadang dia punya fader dia, volume fader tu rosak, longgar. Tukar sebiji kan. Sebiji lah. Dia tukar sebiji dah berapa, 200 lebih, 300. So far yang abang beli ni kebanyakannya memang yang jenis second lah. Kerosakan yang paling teruk and paling mahal ni lah. Yang jadi pakai sekarang ni, dia rosak apa yang fader sampai sekarang tak boleh pakai. Kena air. Kena air. Dia kira sensitif lah. Dia sensitif lah. Fader dia. Kalau untuk brand Pioneer, walaupun dia model lama kan, dia tak ada masalah walaupun kena air stitik. Maksudnya stick dia kiranya dia macam ada faham. Yang untuk brand Hercules ni dia manja. Air stitik boleh shot semua. So for fader tu je dah kita letak 300 kan. Kalau benda yang paling macam mana orang cakap, paling sakit dia motherboard lah kalau rosak kan. Kalau motherboard tu buang je. Memang tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa kan. Yang tu kalau motherboard tu rosak ke apa, dia punya boarding dalam rosak kan, buat frame je. Tak boleh dah. Memang dah, kalau nak baiki pun dah kira modal beli baru lah tu. Baik beli satu yang second hand. Dah. Harga dia lah. Kalau dia, tak semua orang nak buat benda-benda macam tu. Yelah, lagi motherboard. Takat-takat benda kecil-kecil dia orang boleh buat. Yelah, motherboard kan, dia orang suruh beli je. Beli lain ni. Sebab dia orang tahu mahal. Yelah, lagi mahal daripada harga yang kita beli asal. So okay, so kita dah sampai perakhiran dia. Kita dah borak pasal DJ, dah minat pasal apa, borak pasal instrumen-instrumen lain yang abang pernah main juga kan. So okay, kita sampai sini saja untuk kita punya podcast Pod Maya. Okay, so abang ada sepatah dua kata ke untuk viewer? So far okay, tak ada benda. Boleh je kalau abang nak cakap apa, sepatah dua kata untuk viewer, macam boleh support untuk abang ada buat dekat social media ke, follow? Ada satu. Nanti bulan 2. Bulan 2 aku ada buat satu event kat Melaka. Kat Melaka? Tapi tu event untuk sound system culture. Sound system sahaja? Sound system culture. Event tu dia, aku buat tu event outdoor. Kat mana? Bandar Iley? Kat Bandar Iley. Dekat Bangunan Merah lah? So event tu nanti aku akan bawa part 1 DJ termasuk aku. Satu import daripada Thailand. Import? Bawa seorang daripada Thailand. Untuk genre tu semua, ada yang main ska, ada main reggae, ada main rocksteady, ada main dub reggae.
Dan ada lagi seorang lagi ni dia main Northern Soul. Ada juga kita orang ada buat Vespa, Lambretta, Cafe Racer gathering. So berapa bulan tu bang? 14 bulan 2. Bulan 2. Kan nak sambut Valentine tau. Kita tak tahu Valentine. 14 bulan 2 dekat Bandar Hilir Melaka. Korang jangan lepaskan peluang ni, okey? Kita start daripada pukul 6 petang sampai tengah malam lah. Dia satu hari lah? Satu hari. Satu hari baik. Satu hari. 14 hari apa lah? Sabtu. Okey, tak apa, banyak orang ni. Event tu nanti kita orang memang tak ada letak cover charge apa-apa. Tapi donation untuk community nanti kita ada letak satu QR. Kira seikhlas hati lah. Bagi je berapa banyak nak bagi. Lagi banyak lagi bagus. Gitu. InsyaAllah. Tu untuk community DJ untuk bergerak lagi lebih. Betul. So kalau korang nak jumpa dengan Abang Fad ni, korang boleh pergi dekat Melaka Bandar Hilir ke bulan 11 bulan 12 New Year ke? Ada? Nanti bulan 12 ada dekat Muar. Tak apa. Tak pun abang bagi tahu je abang punya social media. So nanti minta korang follow abang ni untuk segala update yang akan ada. So boleh bagi tahu abang punya social media. Okay. Social media senang aja. Fadzin. FADZ_ZAIN. DP dia tulisan Jawi. Kau boleh nampak baju abang ni. So korang boleh follow, korang boleh tahu segala update kalau korang nak tengok Abang Fadzim main DJ. Okay. Daripada situ sahaja saya di sini di Pod Maya. Bye bye.